Ini korang nampak tak ni? Okay, before kita share after dia kejap lagi. Korang tengok. Ni before. Nampak tak tu? Ada debu-debu, ada yang macam gitu kan. Dot berapa cantik. Okay. Cara membersihkan sofa ala-ala leather. Okay, ni contoh. Okay, korang tengok ni Mana tadi korang sediakan bahan pencuci yang sepatutnya. Kita orang pakai yang jenis ni. Multifunction cleaner. Dia jenis buih macam ni. Okay. Lepas tu, paku jangan kacau. Diamond jangan kacau. Letak dekat sini. Okay, sapu. Okay, sapu dia. Lumurkan dia. Ni lumurkan dia. Part-part yang tadi before.